Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahukah anda tentang revolusi perindustrian 4IR? Revolusi perindustrian bukan sekadar perubahan teknologi. Ia adalah titik perubahan paling penting dalam sejarah manusia, setanding dengan penemuan perladangan atau kebangkitan negara kota. Bermula di Britain, pada akhir kurun ke-18, dunia menyaksikan peralihan besar daripada ekonomi berasaskan tenaga manual kepada pembuatan berasaskan mesin. Bermula dengan industri tekstil dan penggunaan arang batu, penemuan enjin steam, James Watt telah memacu pengeluaran secara besar-besaran dan merubah landscape sosioekonomi serta kebudayaan dunia buat selama-lamanya. Bagaimana revolusi perindustrian di negara kita sampai ke tahap ini? Melalui 3 fasa utama, iaitu yang pertama, industri 1.0 bermula pada tahun 1760, pengenalan mekanisasi menggunakan kuasa air dan wap. Yang kedua, industri 2.0 pada tahun 1830 hingga 1915, iaitu era elektrik yang memulakan pengeluaran besar-besaran dan barisan pemasangan assembly lines. Yang ketiga, industri 3.0 pada tahun 1969 sehingga 2010, iaitu berfokus kepada penggunaan elektronik dan teknologi maklumat ICT untuk mengautomasikan pengeluaran. Setiap fasa ini meningkatkan produktiviti, tetapi ia juga membawa cabaran sosial seperti urbanisasi yang pesat dan perubahan dalam hak kebajikan pekerja. Kini, kita berada dalam revolusi perindustrian keempat atau 4IR. Berbeza dengan revolusi sebelumnya, 4IR dicirikan oleh penggabungan teknologi yang menyatukan domain fizikal, digital dan biologi. Ia berkembang pada kadar eksponen dan merubah secara kita hidup, bekerja dan berkomunikasi. Apakah tonggak utama dalam 4IR? Terdapat 6 tonggak utama dalam 4IR yang perlu kita fahami. Antaranya, internet benda IoT, iaitu peranti yang saling berkomunikasi melalui internet. Yang kedua ialah kecerdasan buatan AI, iaitu elektrik kepada 4IR yang membolehkan mesin membuat keputusan pintar. Yang ketiga ialah analisis data raya big data, menganalisis set data besar untuk mengoptimumkan pengeluaran. Yang keempat ialah realiti terimbul AR, iaitu kesan visual janaan komputer pada dunia sebenar. Yang kelima, percetakan 3D additive manufacturing, iaitu mencipta objek 3 dimensi secara digital. Yang keenam, keselamatan cyber, iaitu melindungi data daripada ancaman rangkaian yang semakin meningkat. Malaysia dalam rangka dasar 4IR negara sebagai panduan untuk memanfaatkan sains dan ilmu pengetahuan sebagai pemacu kemakmuran. Dasar ini bermatlamat untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat sambil memastikan perniagaan kekal berdaya saing di peringkat global. Bagaimanakah kita harus bersedia untuk menghadapi revolusi industri di negara kita? Persiapan merangkumi 4 aspek utama. Yang pertama, pembangunan modal insan. Kita perlu melalui proses peningkatan kemahiran, iaitu upskilling dan latihan semula reskilling. Rakyat Malaysia bersedia untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan pekerjaan masa hadapan yang lebih dipacu teknologi. Yang kedua merupakan pemikiran diterajui inovasi. Kita memerlukan anjakan minda untuk tidak enggan berubah dan sentiasa terbuka kepada inovasi digital. Yang ketiga merupakan infrastruktur digital. Pengukuhan rangkaian seperti 5G dan perkhidmatan awan seperti MyGov Cloud adalah asas untuk menyokong ketersambungan yang pantas. Akhir sekali, yang keempat merupakan peraturan yang fleksibel. Kerajaan perlu menyediakan rangka kawal selia yang tangkas untuk melindungi kepentingan masyarakat tanpa menghalang inovasi teknologi. Kesimpulannya, revolusi merupakan gelombang yang tidak dapat dielakkan. Kejayaannya bergantung kepada kerjasama erat antara rakyat, sektor swasta dan kerajaan. Walaupun terdapat risiko terhadap perubahan pasaran buruh, 4IR menyediakan peluang cerah untuk kita mencapai pertumbuhan yang seimbang, bertanggungjawab dan mampan. Sekian, terima kasih.